Guys, hari ni Iri nak unboxing. Hari ni Iri nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sangat. Itu Iri tak tahu nak cakap apa. So kita nak unboxing, tapi kita kena ucapkan happy birthday pada Iri. Okay, semalam korang nak tahu tak? Hari semalam ianya hari jadi. Semalam Iri pergi ke rumah Pak Ita Iri, tapi ada Aisyah, ada Mia, ada Mak Ita kot. Tapi kalau korang nak tahu, Iri nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana yang mendoakan Iri. And lagi satu, Iri bukan apa, cuma kalau korang nak tahu, Iri punya birthday pada 26 Oktober ni kan. Hari ni hari jadi Iri. So Iri nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okay, kalau korang nak tahu, kita akan unboxingkan hadiah yang Iri dapat. Kalau korang nak tahu, kita dapat hadiah daripada daripada Ita Iri. Semalam Pak Ita Iri dia bagi Mak Ita Iri Pak Ita Iri dengan isteri dia, iaitu Mak Ita, diorang bagikan Iri dengan Aisyah sebuah hadiah tuala. Nampak hadiah. Kalau korang nak tahu, Ima Iri dapat hadiah. Bukannya tak dapat hadiah, dapat. Cuma semalam hari jadi Iri dengan Aisyah, kita orang potong kek sangat. Kita orang potong kek. Betul lah. Semalam kita orang semalam Iri dengan Aisyah, kita orang potong kek sama-sama sebabnya nak buat sambutan happy birthday. So nak macam mana? So kita unboxingkan hadiah ni untuk Iri. So kita unboxing. So yang pertama, kita ada bag, tapi hadiah pertama je sebabnya ni kan jadi Iri. Kalau nak tahu, kita buka satu, dua, kita buka satu, dua, tiga. Wow, itu tuala. Tuala yang comel ni, gambar kucing. Thank you Erin. Ni Erin dapat hadiah daripada Pak Ita Erin dengan Mak Hitam. Itu sebuah tuala dia berikan Erin dengan Aisyah. Itu tuala memang comel sangat. Thank you. Sebenarnya ini tak pernah. Sebenarnya tuala ni bagus untuk Iri nak cuci rambut lah, apalah kan. Memang comel sangat. Kalau korang nak tahu, Iri sebenarnya dapat tuala ni yang bagus. Thank you. Okay, so kita buka je. Kita buka. Macam mana nak buka Kita buka je lah. Kita buka je daripada sini. Sekejap. Macam mana? Lupalah sebabnya macam ni keras. Kita buka dah. Buka tuala. Wow, thank you. Thank you sangat-sangat. Thank you. Wah, beli tuala. Wah, apalah, bolehlah nak gunakan tuala ni untuk cuci rambut.
tuala. So tuala ni sangat-sangat bagus tau. Kalau kau nak tahu, memang Irin gunakan tuala ni senang untuk Irin cuci rambut je. Yalah, senang. So thank you pada korang. So inilah tualanya. Ini tualanya. So thank you. So nanti Irin bolehlah pakai tuala ni. Senang. Memang boleh. Kalau korang nak tahu, memang Irin suka dengan birthday. So semalam Irin punya birthday pada 20. Semalam hari ni kan birthday Irin pada 26. Tapi memang Irin cakap pada Mia, yang umur Irin esok dah nak dekat 24 tahun. 24 tahun. Sebabnya kalau korang nak tahu, memang Irin suka buat celebrate birthday. Irin suka buat birthday Irin. Tapi masa tu Irin wish birthday Aisyah yang sepupu Irin. Sebabnya bukan apa, kalau korang nak tahu, Irin wish birthday pada Aisyah tu memanglah Aisyah dia cakap kasih kat Irin, macam tu lah. Dia yang cakap. So memang Irin rasa bangga sebabnya kita orang sambut birthday sama sekali. Memanglah, kalau korang nak tahu, waktu zaman waktu zaman Irin tak habis lagi sekolah, Irin terpaksa balik cepat sebabnya Aisyah tu nak lahir dah. Sebabnya dia lahir dekat hospital. Bukan, sebabnya dia lahir pada, kalau tak silap, Aisyah ni dia lahir pada 23 Oktober 2015. Dan Irin ni lahir cepat, iaitu pada 26 Oktober 2001. Sebabnya bukannya apa, kalau korang nak tahu, memang birthday Irin sangat-sangat memang Irin lahir kat hospital ni. Kalau korang nak tahu, Irin lahir kat hospital Kuala Lumpur. Yang Aisyah lahir dekat hospital ni. Aisyah dia lahir dekat hospital hospital Temerloh. Itu saja, hospital Temerloh. Memang ada hospital Temerloh. Kalau korang nak tahu, hospital Temerloh ni dia macam hospital Temerloh tau. Cumanya memang kita nak beritahu je dekat korang. Okay, so korang mungkin Irin nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Irin rasa Irin nak ucapkan terima kasih kepada korang yang selalu support pada Irin dan selalu berikan kata-kata semangat pada Irin. So Irin nak ucapkan terima kasih pada korang yang sudi tengok live YouTube channel. Sebabnya kalau korang nak tahu, memang Irin suka buat YouTube channel je. Sebab ni Irin first time buat YouTube channel dekat korang. So Irin nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Korang jangan lupa tekan subscribe ya. Jangan lupa tekan subscribe terus di YouTube channel Irin. Bye.